Aduh, mana handphone saya ni? Ish. Tuan dekat sangat dengan saya, kenapa ni? Excuse me? Saya datang dekat dengan awak. Mana ada? Saya tak gerak 1 inci pun dari tadi. Awak yang datang dekat dengan saya. Okay, whatever. Tuan mana satu ni? Ni ke intercom dia? Ke yang ni? Aduh. Hello bang, tolong cek lift nombor 7. Ya, stuck. Blackout juga. Cepat sikit panas. Thank you. Aduh, kenapa aku terperangkap dengan dia ni? Boleh pandang tempat lain tak? Zulaikha. Tadi dah tak nak cakap. Ya, Tuan Zahid? Saya hantar awak balik. Tak apalah Tuan, saya boleh balik. Kereta saya dekat parking. Kereta tinggal je lah kat situ. Saya tak bolehlah tinggalkan kereta saya kat sini Tuan. Sebab kalau tak, besok nanti susah nak masuk kerja. Takut lambat. Syarikat ni bukan bapak saya punya. Well, Zain boleh ambil awak esok. Siapa Zain? My driver. Oh, ingatkan Anwar Zain tadi. Kalau Anwar Zain, mesti saya nak. Excuse me. Tak apalah Tuan, saya balik dulu ya. See you tomorrow. Zulaikha, aku nak benci hati aku sendiri. Macam mana aku benci perempuan-perempuan tu. Baru balik lewatnya. Itulah bang. Lepas tu saya nak minta maaf bah sebab Abah terpaksa bawa Mami balik dengan teksi tadi. Pak Su yang ambil. Alah, susahkan Pak Su lagi. Terima kasih Pak Su. Selalu menolong kami. Alah Zu, benda kecil je, tak ada masalah lah. Bang, saya nak kena minta duit cepat ni. Zu, sebab kerja shift malam. Okey, Pak Su lain kali datang bawa jihad sekali lah. Bolehlah temankan Mami dan Abah. Boleh sangat, tak ada masalah. Ni, Zu pun tak payahlah kerja teruk sangat. Sampai lewat-lewat malam ni. Ni, kerja makan gaji ni bukan boleh pergi tinggi lagu mana pun. Ada takat dia. Lainlah kalau dia buat bisnes kan. Dia usaha lebih, dapat lebih. Baru berbaloi. Pak Su. Okey, terima kasih ya. Zu masuk dulu. Baik. Mami segala dia. Buat Zu. Dunia akhirat Zu. Syurga Zu. Zu akan buat apa saja yang Zu mampu. Asalkan Mami sihat semua. I love you, Mami. Ya Tuhan aku. Tolong aku. Pada aku, timing dia dah okey, tambah kerja dia tip-top. Zahid, nak jumpa saya pasal report saya ke? Awak rasa? Punyalah beria-ria Rasul puji awak. Kata kerja bagus lah, committed lah. Tapi report simple macam ni pun hancur. Ada saya suruh ambil. Ni kerja awak ni banyak ejaan tak betul.
ayat tunggang langgang. So I was wondering, BM awak masa SPM dulu lepas ke tak? Mungkin bagi awak kesalahan dalam ni kecil, tapi saya yang baca mata saya sakit. Yang paling tak logik, banyak poin penting tak ada dalam ni. Macam mana awak buat kerja? Boleh saya tengok? Pasal ejaan dan ayat tu, saya akan cuba tak ulang lagi. Tapi pasal poin-poin penting tu, saya rasa saya dah masukkan semua dah. Are you sure? Dalam ni semua adalah points yang patut ada dalam report awak. Tengok, tally ke tak? Yang part first ni saya memang tak masukkan sebab time yang... Orang yang bagus takkan bagi alasan. I don't accept excuses. So right now, balik bilik awak, repair, lepas tu hantar kat saya as soon as possible. Tunggu apa lagi? Nak saya pujuk, rayu, puji-puji macam Rasul buat? Letak situ. Bos ni setiap kali lunch ada je dia suruh buat kerja Nama pun bos kan Kak? Tak apalah, saya tak lapar sangat pun. Tipu. Tadi tak breakfast kan? Tak eloklah minum kopi je. Kena habiskan report ni kan Kak? Mesti tunggu saya nak keluar makan kan? Jom. Ada kerja ni Tuan Rasul. Kerja semua ada kerja, Wak. Tapi makan pun kena makan juga. Awak selalu sikit makan. Awak tu dah ada gastrik tau. Tak apalah, lepas saya siapkan report ni, saya akan makan. Korang pergilah dulu. Tuan sangat tadi. Tak bagi lunch, suruh buat kerja je. Kenapa Tuan Zahri tu macam kadang sangat dengan Zulaikha ni. Kau memang saja je cari masalah dengan dia. Dengan siapa? Kau buat tak tahu pula. Awet akulah. Siapa lagi, bro? Siapa awet kau? Kau buat tanya pula. Siapa lagi, bro? Pada aku, Zulaikha tu dah buat kerja okey sangat dah. Apa lagi yang tak kerja dengan kau ni? Apa benda yang okeynya? Kalau benda simple pun tak boleh nak buat. Spelling pun banyak error. Itu kau cakap okey. Come on, bro. Kau ingat semua orang perfect? Bro, kalau setakat salah sikit-sikit tu pejam mata lah, bro. Okey, kalau nak bandingkan siapa pekerja kau sebelum yang kau sayang sangat si Nazim tu. Kau tengok semua projek kau bagi kat dia ke laut, bro. Zulaikha ni much more better, bro. Kau tak payah nak ungkit pasal Nazim tu. Okey, sekarang kita cakap pasal Zulaikha. Zulaikha tu perempuan lain. Kalau kau manjakan sangat, naik lemak lah nanti. Bro, cakaplah kau nak cakap apa pun, aku cuma tak nak hilang seorang pekerja yang bagus macam dia. Pekerja bagus ke pekerja lawa? Finally, kau mengaku pun dia lawa. Aku cakap bagi pihak kau. Okeylah, Zulaikha tu memang cantik. Sebab itulah aku tak nak dia berhenti kerja sebab dapat bos yang cerewet macam kau ni. Itu tak kena, ini tak kena. Kau tahu tak Zulaikha tu dekat office ni ibarat sekuntum bunga yang segar, mewangi. Aku nak datang office hari-hari bersemangat sebab dia tau. Kalau macam ni lah tahap angau kau, aku tak terkejut lah lepas ni kalau dia ambil kesempatan. Jangan sampai dia pijak kepala kau, dah lah. Zed, aku tahu kau pernah ada sejarah. Kau pernah dikecewakan oleh seorang perempuan. Tapi kau tak boleh anggap semua perempuan tu sama.
Cuba kau bagi peluang. Kau rendahkan ego kau, kau lembutkan hati kau, kau kenal dia, kau cuba terima dia. Dia tu sangat istimewa, bro. Serius aku cakap kau. Kalau kau tak suka dia sebagai perempuan biasa sekalipun, kau kena suka dia sebagai pekerja kau. Dan pekerja ni, bila dia happy, dia buat kerja bagus-bagus, dia perform, kita yang untung. Company, bro. Ika kontak lagi ke dengan budak ni? Lama dah, tak kontak dah. Kenapa? Kalau tak kontak, buang je lah gambar ni. Tak boleh lupa kot. Buat kenangan, Ji. Bukan ingatan. Pengalaman dia supaya lebih berhati-hati dengan lelaki selepas ni. Dia pilih lelaki yang tak boleh tolong. Siapa suruh? Alah, itu cerita lama. Benda lama tak payah nak ungkit lah. Ni, Ji. Bisnes macam mana sekarang? Pasal ni lah aku mai. Aku tak boleh urus seorang-seorang. Lagipun, aku mai tengok Hang dengan Asia. Lagi satu. Aku nak pujuk Zulaikha tu. Nak suruh dia main kerja dengan aku balik. Aku bayar 2 kali ganda dengan gaji lawan. Entahlah, Ji. Kata putus, Zulaikha yang buat. Kami tak campur. Hampa dua ni sebagai mak abah kena masuk campur. Kalau hampa tak masuk campur, jadi macam itulah. Mai masuk tunang tak jadi. Kerja di pejabat tu, macam-macam fitnah. Masa dia kerja dengan aku, aman damai dia. Hampa apa senang. Dia pimai-pimai hantar hampa pergi hospital. Terima kasihlah Haji. Semangat kan? Buka cerita pasal anak kami. Zulaikha, walaupun apa berlaku pada dia, pada kami, dia tak pernah sekali pun mengecewakan kami. Malah lagi kuat. Kan dia? Peliklah kau ni. Takkanlah sikit pun kau tak suka dengan Zulaikha tu. Ke kau takut dia tak akan suka kau? Ya, Tuan. Nak apa-apa? Makan saya. Maksud saya makan dengan saya. Tapi saya kena balik awal ni. Tadi kan awak kena stay back masa lunch untuk buat report tu. So, sekarang ni tak apalah saya nak tebus balik masa makan awak. Jom. Tak apalah, Tuan. Lain kali ya, sebab saya betul-betul kena balik sekarang ni. Minta maaf. Zulaikha. Pakcik buat apa kat sini? Dah lupa dah tu. Dulu boleh panggil abang. Lah ni lama tak jumpa, dah lupa abang ni. Sorry. Abang ada bagi tahu pakcik abang Haji akan datang rumah kan makan malam. Tadi abang ada pergi rumah Zulaikha. Tapi Zulaikha lambat. Abang dah tak sabar nak jumpa Zulaikha. Sebab itulah abang main sini. Macam ada benda penting je sampai tak tunggu Zul kat rumah. Alah, Ridu. Mestilah tak sabar. Macam mana dengan bisnes homestay? Semua okey? Pasal itulah abang nak cerita ni. Tapi Zulaikha ni sibuk sangat. Balik pun malam-malam. Letih tau abang tunggu. Okeylah, pakcik abang Haji, Zul balik dulu. Kesian kat Mami. Ni, jangan sat. Abang ada nak bincang dengan Zulaikha. Tapi itulah, tak sesuai lah tempat ni. Kalau boleh, kita cari tempat yang boleh kita minum, kita makan. Please, sayang. Kejap. Pakcik abang Haji ada mesej dari Abah ni. Zulaikha, abang tahu Zulaikha satu keluarga tengah susah sekarang kan? Itulah. Pakcik abang Haji, Mami muntah tau. Zul kena balik dulu. Ni, tadi semasa abang pergi melawat,
Mami kita okey. Mami Zulaikha okey. Zu tak tahu. Zu risau sangat. Zu balik dulu, okey? Okey, terima kasih. Bye. Sat. Zulaikha. Ni. Ambillah. Abang ada 300 tunai. Ambil. Abang ikhlas bagi Kak Zulaikha. Ambillah buat belanja. Kenapa Pak Cik Abah Haji tak bagi terus dekat Abah tadi? Abang lupa tadi. Ya ke? Okey. Terima kasih Pak Cik Abah Haji. Nanti Zu akan bayar semula, okey? Tak payah. Ambillah. Ikhlas abang bagi. Okey. Terima kasih. Bye. Geramnya aku. Sejak duduk KL ni, makin mengancam dia. Orang tua macam tu, Tiska. So, lepas ni, you dah tak balik Korea lah kan? Jadi, you tak tinggalkan I seorang-seorang kat sini kan? Opa, kan I dah cakap I akan duduk sini sampai bila-bila. Yelah, kalau bukan I atau Mami yang uruskan company, siapa nak uruskan lagi, kan? So, bolehlah. Maksudnya, I uruskan hati you dengan hidup you dengan I sekali. Yelah, boleh. Kita kan dah lama tunggu untuk sama-sama. Alhamdulillah. Amin. Tak adalah I ingat you dah terpikat dengan orang kat Korea tu. Macam mana dia orang cakap tu? Annyeonghaseyo, jom makan sayo. Macam tu tak? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dah janji kan? Okey, kalau you dah janji kan, bila you boleh bawa I jumpa dengan mami you? Pasal tu kita tunggu dulu boleh tak? Sebab I tak puas lagi nak dating dengan Oppa baby ni. Really? Ya. Ni baby. Terima kasih sebab selalu sayangkan I. Ni, I nak janji tau. I janji I akan pakai sepenuh kasih sayang I untuk happykan you. So sweet. Thank you. Masalahnya boleh ke Mami terima dia jadi menantu? Sultan nak ambil pun. Dia yang paksa. Abah, ambil je lah. Zu pun nak guna juga kan? Tak adalah, Abah. Bil api air tu tertunggak kan. Belanja nak pulang ke hospital lagi. Abah, belilah lauk yang sedap sikit. Jangan risau. Zu dah bagi tahu Haji Ramli tu Zu akan bayar semula nanti. Itu aja yang aku ada. Bagilah aku masa sikit. Kalau aku ada duit, bukan aku tak nak bayar. Makin lama, bunga dia makin tinggi. Cerdik juga aku kan? Bang, cerdik abang pun. Kalau tak ada duit tak guna juga bang. Ni, minggu depan saya nak abang bayar lebih sikit. Abang faham tak? Bukan gerak tu. Makin lama makin creepy kawan Abah tu. Why? Did he do anything to you? No, he didn't do anything. Tapi tadi dia sentuh Zu semata-mata nak bagi duit tu. Lepas tu suruh panggil abang lah, datang dekat office lah. Zu tak suka lah, Zu rasa geli. Alah, dia nak manja sikit je tu. Layan aja lah. Layan aja lah. Cuba beritahu Abah, siapa yang setia pada kita bila kita susah? Zu rasa geli tak Abah kalau dia nak tolong kita. Sebab dia nak Zu layan dia, manja-manja gitu. Baik, tak payah tolong lah Abah. Pipi. Orang tua tak cukup kasih sayang macam tu lah. Tapi kalau Zu layan dia baik-baik, mesti dia seronok. Yalah, silap-silap hari bulan dia akan bagi duit belanja tiap-tiap hari pada Zula. Apalah ni? Alah, tak adalah. Abah gurau je lah. Seronok pula Abah tengok kamu belum marah. Okey. Tuan Zahid, saya ada appointment dengan Datuk Iqbal dari Merchant Holdings. Saya pergi dulu ya.
Nak pergi baru bagi tahu? Tak, saya dah bagi tahu dah Tuan Rasul. So, semua benda awak report kat dia lah. Tuan Zahid, itu memang skop kerja saya dari dulu. Awak dah tak hormatkan saya sebagai CEO sebab Rasul Fadlan layan awak macam putih kan? Apa lagi ni kau tak perhati awet aku ni? Ha? Tuan Zahid, saya betul-betul minta maaf dan lepas ni saya akan lebih peka. Ni, awak nak pergi meeting kenapa tak call saya dulu? Sebab saya betul-betul dah lambat ni. Awak nak pergi sekarang tapi dah pukul 12 jom lah. Saya belanja makan dulu. Lain kali ya, Tuan. Saya pergi dulu ya, Tuan-tuan. Take care, Zul. Bye. Apa masalah kau ni? Asyik nak cari silap dia je. Kau dah kenapa? Yang kau asyik nak pertahankan dia tu kenapa? Kau tak nampak ke yang dia tu cuma nak ambil kesempatan? Dah banyak kali tau aku cakap dengan kau. Dia bukan jenis yang macam tu. Okey, kalau ya sekalipun, aku tak kisah, babe. Dah memang jodoh aku terima. Tapi okey apa? Setakat belanja dia makan. Lagi pun keluar dengan perempuan cun macam tu. Barulah up, barulah jangan terburuk. Kau tu yang buta. Kau tak nampak dia punya game. Kalau bukan pasal nak ambil kesempatan, kenapa dia tak boleh keluar makan sendiri? Tapi kalau orang nak belanja, cepat pula. Oh, ni cerita pasal makan lah ni. Okey, aku cerita kau pasal makan. Kenapa aku selalu ajak dia keluar makan? Okey, yang pertama, dia tu terlalu banyak kerja yang kau bagi berlambak tu sampai dia tak sempat nak keluar makan. Yang kedua, dia ada gastrik. Apa-apa jadi kat dia, aku yang menanggung kau. Darling, I tak nampak Zack. Dia dah keluar ke? Tahu ke berapa you balik malam tadi? You tahu tak, kalau I tak bincang dengan Zack, projek Dubai tu tak dapat diteruskan. Oh, jadi betul lah. Malam tadi you dengan partner dari Dubai sampai 3 pagi. Apa you meeting sampai lewat-lewat macam tu? Darling, you tahu tak, I suka tengok bila you jealous macam ni. Cute. Betul lah dengan perempuan. Yang tu lagi cute. Bila you tokok tambah kan, bolehlah I buat selalu kan. You tahu kan I tak suka you gurau-gurau bab perempuan-perempuan ni semua. Okey darling, I tak gurau pasal perempuan lagi. Itulah I nak gurau pasal siapa pula lepas ni. Haris. I'm serious. Okey, macam ni. Darling, you tahu tak, perangai I dah macam ni dah, gila-gila macam ni. Faham? Masa you kenal I kan I macam ni. Sebab tu hati dekat dengan I kan. Betul tak? Lagi pun darling, tak bagus tahu stres-stres macam ni. You tengok wrinkle you nak keluar dah tu. It's bad for our looks, you know. Apa kata darling macam ni? Hari ni biar I swap you. Okay? Lama I tak swap you ni. Fuyo, nampak sekali je masuk. Kenapa ni? Gastrik lagi lah ni. Kenapa tak makan je lepas meeting tadi? Sebab saya dah lambat dah, Kak. 10 minit ni untuk meeting dengan diorang pasal Kedah tu. Kejap. Kak ambil pesan biskut ya. Kejap. Tahan tau. Ya, kejap. Tuan, boleh tolong bawa ni tak kat bilik Zulaika? Because tengah on call ni, urgent. Akak pun jadi dia punya bibik. Lepas tu sekarang saya pula kena jadi dia punya kuli. Tak baik tau cakap macam tu. Tak apalah, tak nak tolong tak apa. Sorry. Pak sini. Thank you, Tuan Zahid. Ya. Kejap. Dahlah semua orang kau anggap macam kuli kat sini.
Biar aku menanti dirimu, melihatmu. Sayang, kau ni cantik. Tapi perangai sama je dengan perempuan tak guna tu. Sesungguhnya kasih sayangku bukan halang dalam rindu. Kat saudara betul lah kau ni. Zul? Patutlah aku call dia tak angkat. Ni, kau buat apa kat sini ni? Buat apa? Aku nampak staf aku tidur. Aku tengoklah. Zul? 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 Dia pingsan ni. Zul? Tak. Cuba tepuk dia sikit. Zul? Pengsan ke tidur? Pingsan. Zul? Zul? Kak Yani, angkat dia, bawa ke bilik saya. Kalau ciri-ciri menantu yang Mami nak, yang pertama, Mami nak mestilah satu level dengan kita. Tak kiralah dari segi pada kebesaran company dia ataupun ke-internationalian dia. Kedua, kena handsome. Mami cakap pasal handsome sebab apa you know? Kita ni nak menghadap dia 24 jam. Kalau muka dia macam besi buruk, macam mana kita nak menghadap dia hari-hari? Betul. Ketiga, dia harus pandai ambil hati Mami. Penting. Yang penting. Keempat. Ana tahu. Keempat yang sederhana, tak obses kepada kekayaan maupun kemewahan yang mampu bisa membinasakan jati diri seorang lelaki. Betul tak? Lelaki ini yang selalu... Bapak kan? Dengar ni Mami cakap. Lagi. Memang tadi dia cakap ada gastrik sebab tak sempat makan lepas meeting. Dia takut nanti Tuan Zarif marahkan dia lewat masuk meeting nanti. Tu yang sebabkan akak bawakan air coklat dengan biskut. Kau ni pun satu hal lah. Kau dah tahu dia tak sihat, sempat lagi kau nak bully dia. Bos jenis apa lah kau ni? Nasib baik kat office ni ada bos yang baik macam aku juga tau. Dah melepek macam tu tadi. Logiklah aku ingat dia tengah tidur. Besok kau nak suruh dia berlari dalam office. Sedar pun. Risaulah akak. Itulah orang suruh makan, busy kerja. So, awak okey ke? Itulah saya dah cakap banyak kali dah dengan awak. Tak payahlah awak nak kontrol sangat makan tu. Tak payah nak diet sangat. Nah, ambil biskut ni. Lepas ni, kita pergi makan. Ambil tenaga tu. Nah. Nak saya suap ke? Untunglah ada orang layan macam Puteri Kayangan pula kat sini. Tak apa, lepas ni kalau ada siapa-siapa marah awak dekat office ni, bagi tahu dekat Tuan Rasul, okey? Tak apa, saya okey. Saya belum solat lagi. Lagipun saya tak selesa kalau ada orang yang layan saya macam Puteri. Duduk. Hello? Okey. Okey, nanti aku call you back. Sekejap. Okey. Saya cakap duduk. Okeylah Mami dah lah Mami. Penat tau otak ni nak kena fikir pasal ciri-ciri yang Mami nak pula. Apa kata kalau kita pergi karaoke nak? Kita exercise lah. Rasa macam dah gemuk ni sekarang ni. Jom. Mami ajak Atik Frida sekali. Habis tu kita menyanyi lagu Hitam Merah. Tadi tanya Mami pasal menantu pilihan Mami. Kenapa? Dah ada calon. Yes, bagus. Tapi ingat kalau level-level manager Mami tak mau. Let's kill this love. Na 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 na.
Mami ni Haikal dalam level-level biasa je. Macam mana? Musnahlah harapan. Saya dah kenyang. Kenyang? Makan setakat 3 suap, itu pun hujung sudu. Dah kenyang? Letaklah sudu tu, Tuan Zahid. Tangan saya tak patah pun. Susah sangat ke nak nganga? Okey, saya ajar. Tak payah pandang Kak Yani. Dia dah kenyang. Nganga pun dia pandai. Lagi sekali saya suruh awak nganga, awak tak buat. Mulai esok awak kena makan depan saya hari-hari. So? Tuan Rasul, buat apa kat situ? Ni, make sure dia habiskan nasi goreng tu sebelum dia balik. Kalau tak, jangan bagi dia balik. Zat, ada tak kau papa tanya pasal projek kita di Dubai tu? Rasa macam tak percaya pula Mama tanya Zat soalan tu. What's wrong with me asking? Sampai bila tak nak bercakap dengan papa macam ni? Tak bertegur siapa. Ini soal kerja, you know. It's about our company. Kenapa? Zed ada nampak ke papa dengan perempuan spesies parasite tu lagi? No. Kalau nampak sekalipun, suka hati dia lah. Cakap macam mana pun sama je. Tak best lah macam ni. Zed dengan papa macam ni Mama tak suka lah. Kata Zed dah move on. That's not the point. He betrayed me. No, he betrayed us. Rasul jaga Zul dengan elok ke? Ni, bos Zul yang satu lagi masih cerewet? Zulaikha, saya nak balik. Saya hantarkan? Tak apa, Tuan Zahid. Saya boleh, terima kasih. Saya boleh drive sendiri semua tu. It's okay, nak apa-apa. Sekejap. Awak sebenarnya takut kat saya? Tuan Zahid, nak saya takut pada Tuan ke? Well, kalau awak hormatkan saya, awak dah accept saya punya offer tadi. Tapi tu bukan macam offer tadi, Tuan. Tu macam arahan je. Okey. Kalau arahan boleh buatkan awak dengar cakap saya, sekarang ni saya arahkan awak naik kereta saya hantar awak balik. Macam biasa, tepat pada waktunya penyelamatku sampai. Zul? Jom. Ada okey? Ya, dah okey. Apa salah datang balik ni? Kau rasa? Kau dah tahu awak kau sakit, tak sihat, kau nak biar dia balik seorang-seorang. Apa guna ada boyfriend yang handsome dan caring macam ni kalau tak boleh hantar dia balik? Tak apalah. Saya okey. Saya boleh balik sendiri. So, hello. Sorry, Mami. Okay, so sebenarnya Tuan Rasul tu makin baik pada Zul. Dan Tuan Zahid tu, dia tu bolehlah. Tapi walau macam mana diorang pun, Zul tetap kena hadap diorang kan? Zul, Mami nak tanya sikit ni. Mami bukan nak push Zul ke apa, tapi sebab doktor pun dah tanya macam mana. Okey. Mami, ini pasal operation Mami kan? Okey, so sebenarnya Zul dah apply untuk loan. Dan loan tu tengah dalam proses nak lulus kan? So Mami bolehlah doakan loan tu cepat lulus. InsyaAllah. Thank you. Datuk.
yang ni. Kak Yani, tolong cekkan. Zack. Datuk, Datuk nak minum apa? Macam biasa ni. Thank you. Zack, Papa sebenarnya ada benda nak bincang berkenaan dengan projek dekat Dubai tu. Zack. Apa khabar? Rasul, how are you? I'm great, Alhamdulillah. Datuk sihat Alhamdulillah, macam ni lah. Macam mana semua projek di sini? Semua okey. Alhamdulillah, tip-top. Cuma sekali-sekala kalau Datuk datang macam ni, saya lagi happy Datuk. At least Datuk boleh tegur kita orang masih baru lagi tu. Alah, macam ni Rasul. I trust you, okay? You dah lama kat sini. Tapi masih lagi kena belajar lah, Datuk. Syahri? Zul, Datuk, ni kita punya senior engineer, Zulaika Nasrin. I think you guys belum jumpa each other lagi kot? Belum. So inilah Datuk Haris. Sorry tak perasan sebab kat luar lain dalam gambar lain. Kat luar lagi handsome kan? You ni Rasul. Why not you join us for the meeting? Okey juga. Saya rasa lagi bagus sebab bila ramai kita boleh share the idea. Good. Okay, jom. Macam ni, apa kata kita tak payah formal sangat, okey? Kita sambil tu, kita santai-santai, minum-minum dan kita bincang. Better, right? Boleh je. Maksud Datuk kat luar. Okay, come. Come, please. Patutlah cawangan kita di Kedah tu lebih berjaya kalau dibandingkan dengan cawangan-cawangan dekat kawasan sekitar kat sini. Disebabkan oleh si cantik manis ni. Wah, I really proud of you, Nasrin. Congratulations. Well, what's wrong? Kenapa? Betul, Zulaika Nasrin. Tapi kita orang semua kat office panggil dia Zulaika ataupun Zu. Tapi bila Datuk panggil Nasrin, dia macam pelik sikit lah. Okey, macam ni. Actually, I suka nama tu tahu. Sebab nama tu menggambarkan kelembutan. Tapi ada ketegasan. Hebat ni Datuk boleh nilaikan orang dari nama je. You tengok macam muka you Nasrin. Wajah you menggambarkan, kalau I baca, I nampak ada kegembiraan. Tapi I nampak kesedihan you tu lebih lagi. And one more thing, I nampak you pernah dikecewakan. Am I right? Tepat ke tafsiran Datuk? Saya... Yeah, I got you all right. Actually, I merepek je, okay? Allah. Saya dah agak dah. Tapi kan, Datuk goreng lebih sikit. Kita boleh tengok muka dia blur-blur sikit. Kenapa pula Tuan Rasul tak puas hati ke? Tiap-tiap hari menyakat saya. Sodoh je. Actually, saya suka tengok. Bila dia tengah blur, dia terkena, dia lagi cute. Kan? Yes. You are cute, you know. Orang tua itulah buat hal lagi. Geram betul lah, Aunty. I cannot handle this anymore. Masalahnya perempuan tu pun sama juga, melayan. Sabar. Tak faham betul kenapa semua perempuan jenis sama je yang Z jumpa. Aunty dah dekat dah ni. Dia dekat mana? Aunty. Tak payah datang. I think I'm okay now. Oh, come on Zarid. Tadi kata nak mati sangat. Ya, dah jumpa ubat. Alright, bye. Zarid. Hai. Seorang je? Di mana ni? Saya ke kampung. Kampung.